Naib Presiden tiba-tiba sedar, Presiden semasa mungkin telah ditukar. Jadi untuk mengesahkan sangkaan saya, dia diam-diam mengupah doktor gigi terkemuka, rancang untuk menggunakan gigi untuk mengenal pasti keaslian. Dan apabila Presiden mengetahui bahawa seorang doktor akan melihat giginya, dia segera menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Identiti anda mungkin telah didedahkan. Jadi dia segera berdalih atas alasan ketidakselesaan fizikal. Menghadapi penolakan Presiden, ini mengesahkan lagi syak wasangka naib Presiden. Tetapi tiada bukti sekarang. Dia juga tidak berani bertindak terburu-buru. Dan sebelah lagi, ejen Korea Utara mencari Presiden palsu, mendesak beliau segera menggantikan naib Presiden untuk mengelak daripada bermalam dan bermimpi di masa hadapan. Selepas mendengarnya, beliau terus menghubungi naib Presiden, biar dia datang ke majlis malam ini. Kemudian dia meminta orang-orangnya untuk menyerang hendap, bersedia untuk membunuh dan menggantikannya, asalkan misi ini boleh berjaya. Kemudian Amerika Syarikat akan menjadi boneka Korea Utara sepenuhnya. Tak lama lagi dah malam, naib Presiden datang ke jamuan dan mengangguk penuh makna kepada Presiden A. Dan ini juga menyebabkan dia percaya bahawa naib Presiden telah diganti. Tetapi dia hanya menarik nafas lega. Siapa tahu, naib Presiden memberi salam kepada semua yang hadir. Kemudian dia berkata bahawa Presiden sekarang adalah palsu. Ternyata ejen yang berpura-pura menjadi dia telah ditangkap olehnya. Kemudian dia mengeluarkan ramuan pengaktifan. Dan dengan mahir lulus teknik cubitan muka, ejen rahsia menyamar sebagai Presiden dipulihkan kepada rupa asalnya. Selepas konspirasi itu terbongkar, dia telah dibawa pergi oleh Forborok di tempat kejadian dan naib Presiden mengambil alih secara semula jadi. Ini adalah penghujung keseluruhan video. Kisah ini memberitahu kita, jangan sesekali guna picit muka